Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So kali ni menarik sikit, unik sikit sebab aku nak unboxing telefon yang lebih kurang macam iPhone Air tapi lebih menarik lah. So ini adalah telefon mid-range terbaru Tecno. Nama dia adalah Tecno Pova Slim 5G. Yes, telefon ni senipis iPhone Air. Dan ya, jom kita unboxing, tengok apa yang kita dapat, macam mana specs dia, harga dia, berbala ke tak. Jom kita tengok. Let's go. Pova Slim. Nice. Kita ada dia punya dokumen. Dia bagi sekali tempered glass screen protector. Casing dia just smoky black macam tu. Tecno 45 watt 3 pin. Nice. Kabel USB Type A ke Type C. SIM pin tool dia. Design dia macam iPhone Air guys. Lawa juga, aku suka jugalah warna cool black ni. Bahagian modul kamera dia lebih glossy. Bahagian matte belakang ni memang nampak clean lah. Memang cantik. Bawah ni pula ada logo Pova. Dan aku perasan dia ada dua kamera guys. Satu kat sini, satu kat sini. Flash pada bahagian tengah ni. Alright guys, aku nak setting dulu smartphone ni. Kita jumpa kejap lagi. Okey, semestinya perkara pertama yang kita kena tekankan adalah kenipisan. Korang boleh tengok sendiri yang telefon ni sangat-sangat nipis. Aku compare sikit dengan mungkin phone Poco ni. Boleh nampak Poco F8 Ultra dengan telefon nipis ni. Dan actually kenipisan dia adalah 5.95mm. Phone 3D curve screen yang paling nipis di dunia. Actually dia taklah senipis iPhone Air 5.6, 5.7 macam tu. Dia 5.95. Yang tak salah aku berat dalam 155, 160 gram macam tu. So memang tak rasa beban. Dan kalau baling, jangan risau. Walaupun dia nipis, korang baling-baling je masih lagi okey lah. Sebabkan dia dapat pelbagai certification, dapat lepas military grade. Depan ni pun screen Gorilla Glass F7i. Untuk harga dia boleh kata agak tahan lasak lah. Satu lagi berkaitan dengan dia punya ketahanan ni adalah ketahanan air lah. Telefon ni support ciri kelas air IP64. So maksudnya kena air sikit-sikit, kena hujan sikit-sikit should be okay. Just jangan rendam telefon ni dalam air. Dia bukannya IP7 ataupun IP8 lah. Okay, untuk design bahagian depan dia, selain daripada dia punya 3D curve screen ni, korang boleh tengok yang dia ada island yang agak besar ni. Aku rasa mungkin dia nak tiru iPhone. Dan kalau kita buka social media pun boleh nampak masih lagi besar kat situ. Tetapi aku perasan kalau kita buka YouTube contohnya, kita buka YouTube, ni akan mengecil guys. Memang bijak lah. Dia boleh besar, dia boleh kecil. Dia jadi dot display. Okay, itu pasal design bahagian depan. Untuk design bahagian belakang ni aku rasakan sangat-sangat menarik. So kalau kita on kan mode light, dia akan jadi macam kawan korang. Nampak? Dia ada lampu kat belakang ni. Dia akan jadi comel macam ni. Jadi dua mata dengan mulut kat sini. Kita pergi pada bahagian setting. Feature ni diberi nama Mood Light. So lampu ni korang boleh adjust untuk kalau call masuk ke apa, dia ada macam-macam animation kat sini. Macam tu ada, comel. Yang ni ada kelip-kelip. Dan kalau kita charge pun dia ada animation yang berlainan. Nampak? Dan untuk bahagian depan ni dia ada juga ala-ala dari My Island. Dia akan expand, kemudian akan kecilkan balik. Dan aku perasan telefon ni juga support ciri bypass charging. So korang boleh main game sambil charge dan telefon tak overheat. Okay, selain daripada design Tecno Pova Slim yang sangat menarik ni, satu lagi boleh kata key feature kekuatan utama telefon ni adalah pada bahagian depan. Skrin dia cukup cantik, cukup besar, 6.78 inci AMOLED dan warna dia memang cun guys. Dan resolusi dia bukan Full HD Plus, bukan HD Plus, tetapi 1.5K guys. Memang details yang sangat banyak. Dan juga dia super smooth 144Hz. Dan satu lagi aku perasan, dia punya kecerahan dia agak tinggi lah untuk phone budget. Kita boleh tengok yang aku naikkan sikit je dia punya brightness dan dah cukup cerah dah. Cukup terang untuk aku guna. Tak salah aku peak brightness dia sampai 4500 nits dan HBM 1600 nits. Untuk daily usage dalam rumah dan juga luar rumah should be okay dan sangat-sangat jelas lah. Dan kalau kau nak tengok video, nak tengok movie ke, akan cukup puas hati dengan dia punya display. Tapi korang kena tahu yang sama macam iPhone Air, telefon Tecno Pova Slim ni ada satu speaker saja pada bahagian bawah. Tapi yang menarik dia dapat certification Dolby Atmos lah. Tapi dia bukan dapat seorang beli barang. Ya ke? Hasut. Buat bisnes kena ikhlas. Bukan
Takkan pukau-pukau atau paksa-paksa. Okey, sekarang aku nak cerita pasal dia punya performance. Yang pertama sekali, performance chipset dia. So, telefon ni gunakan MediaTek Dimensity 6400 5G. Tak salah aku, orang tu skor dalam 6 ke 700 ribu. Maksudnya untuk daily usage korang memang cukup selesa lah. Kita buka Facebook ke apa, dia punya loading time dia memang lancar dan selesa nak guna. Kita buka kamera app, delay dia ada sikit tapi tak adalah berat sangat lah. Alright, dan juga dia dikombainkan dengan RAM sebesar 8+8 dan juga storan UFS 2.2 sebesar 256GB. Dan satu benda yang aku tak akan komplain adalah bateri dia. Ini harga berpatutan tapi bateri dia besar guys, 5160 mAh walaupun kenipisan dia 5.95mm guys. Dan fast charging pun cukup laju, 45 watt, dan charge pun tak salah aku dalam hampir 1 jam dah penuh, boleh guna 1 hari. So nice lah. Ok, macam aku cakap awal video tadi, ada dua kamera pada bahagian belakang. Kamera utama 50 pixel dan kamera kedua malangnya bukan ultra wide tapi makro 2 pixel yang kita semua tak guna. So kalau diberikan kamera ultra wide lagi best lah kan. Dan untuk bahagian depan ada satu kamera selfie 13 megapixel. Dan dari segi video, telefon ni boleh rekod kualiti sehingga 2K 30 frames per second. Dan kalau korang on kan ultra steady, dia akan limit ke 1080p 30fps. Sama juga lah setting tu untuk video bahagian depan. So ini sampel gambar dan video daripada Pova Slim ni. Enjoy. Okay, finally pasal dia punya software. So, software yang digunakan oleh Tecno Pova Slim ni adalah iOS for Pova 15 atas Android 15. Dan software ni boleh kata colourful, mudah nak guna, seronok nak guna. Dia punya control center bentuk macam ni. Dan yes, dia ada juga AR Blaster sebab tu ada shortcut kat sini. Ini aku punya icon. Dan aku perasan banyak juga feature AI dia ada kat sini. Tecno AI, pelbagai ciri-ciri AI lebih banyak dan lebih function lah daripada iPhone Air tu. Kalau korang tanya aku dari segi software update, security aku tak sure, tapi aku tak rasa lama sangat lah untuk phone budget ni kan. Telefon ni masih lagi ada NFC dan juga ada support Bluetooth 5.4 dan hanya Wi-Fi 5 sahaja. Finally, aku nak tunjuk dia punya sensor cap jari lah. Surprisingly, untuk harga dia dah berikan sensor cap jari dalam skrin untuk unlock. Cukup laju, cuma placement dia agak ke bawah sikit, tapi still tak boleh komplain lah untuk harga dia kan. Jadi guys, itu saja video unboxing dan boleh kata quick review untuk Tecno Pova Slim ni. Aku rasakan dengan harga 899, feature-feature yang ditawarkan boleh kata cukup menarik dan dia boleh kata ambil angle yang berlainan sikit lah daripada phone yang lain. Phone lain mungkin dia fokus lebih kepada performance, gaming. Yang ni boleh lebih kepada lifestyle lah, ringan dan nipis dan ada X factor lah kat sini, fun factor sikit kat sini. So macam mana, komen sikit pendapat korang, like benda kalau korang suka dan subscribe YouTube channel Teko kalau belum lagi. Thank you support dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Saya safe hati, sentiasa happy. Bye bye.